Lepas tu keluar pondok, kalau mengaji tauhid ni memang kuat sungguh. Lepas tu payah orang pondok jadi wahabi bodoh. Payah lah. Tak ada orang pondok keluar jadi wahabi. Kerana memang tu ditekan dulu. Memang. Khususnya pula akidah kita di tanah Melayu ni banyak diambil daripada Al-Imam As-Sunusi. Jadi daripada akidah Al-Imam Sanusi sebarkan sampai ke tanah Melayu. Sama ada di Nusantara, di Indonesia dan juga di tanah Melayu kita, Malaysia dan Fatani dan sebagainya. Nah. Jadi memang tak idea ni lah. Salah kalau mereka kata tauhid 3 tu yang mula-mula sampai di tanah Melayu. Main mana tauhid 3 tu tak tahu. Daripada mula bila tauhid 3 tu. Jadi silibus pula dalam usrah di sekolah-sekolah. Kacau bila budak-budak. Walaupun tak faham mana, orang ingat kata tak faham. Rupanya bila dah makin besar, rupanya faham. Faham cara dia. Nah. Last sekali mengkufurkan ahli qiblah sendiri yang yang melawat kubur para wali dan sebagainya dengan hanya menggunakan tauhid 3 tersebut. Tauhid 3 ni tauhid yang bidah. Dan tauhid 3 tauhid yang bidah. Tapi marah pula. Tu tauhid 20, sifat 20 tu tak bidah. Nah, ada zaman Nabi kan mengajar sifat 20. Ada lah bodoh. Nah, ada lah tu. Ni cerita tentang qudrah iradah Allah Taala dalam hadis Nabi ada, dalam Al-Quran ada, sama' basar ada dalam Quran, dalam hadis. Diceritakan tentang benda tersebut. Dan kalau kata kamu nak ikut salaf, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari minas salaf. 303 Hijriah wafat. Dan dia membahaskan tentang perkara ni. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dah bahaskan dalam kitab dia Maqasid An-Nawawiyah. Maqasid Al-Imam An-Nawawi dibahaskan sifat 20. Dia ingat sifat ni tidak dimengaji kot daripada zaman kok baru keluar kot. Bila yang keluar tiga sifat ni, tiga tauhid ni? Al-Imam Ibn Taymiyah. Dia yang mula tulis dalam kitab dia. Dia tahun bila? Tahun 700. Tahun 700. Tu zaman dah bukan salah dah, keluar dah daripada salah, walaupun khilaf di kalangan ulama salah pada kurun yang kelima. Khilaf lagi, maksud dia tak termasuk juga dalam salah. Walaupun khilaf pun. Ulama khilaf kurun ketiga ke kurun kelima. Ibn Taymiyah kurun ketujuh. Keluar terus daripada hak khilaf tu. Memang tak khilaf dah. Ikut siapa ni? Lepas tu buat tanya dengan ulama. Tanya dekat ulama nak naik kereta. Syekh Wabah Zuhaili nak naik kereta. Pergi tanya. Tanya kalau buatlah seminar. Kita tanya mereka, apa pandangan Syekh tentang tauhid 3? Syekh pun, khair insya-Allah. Orang nak naik kereta, tanya. So buat dengan pergi tanya Syekh Atiyah Saqar. Pergi tanya Syekh Atiyah Saqar di rumah Syekh Atiyah Saqar dulu ada tu bagian kawan-kawan kita ni. Tanya pasal Wahabi, dan Syekh Atiyah Saqar terang dan nampak bias ke dia, sebar terus. Oh, nampak kata Syekh Atiyah Saqar sendiri mengiktiraf Wahabi itu ahli sunnah. Dan sebagainya. Sekali dia berjumpa Syekh Atiyah Saqar, ambil gambar sekali tu je terus dah. Saya ikut Syekh Atiyah Saqar setahun. Dah tengok yang kalau Pok Wahabi mai tanya soalan kat Syekh Atiyah Saqar. Jangan Syekh Atiyah Saqar kata apa kat dia. Awak tak ambil setahun tu. Saya sempat setahun dengan Syekh Atiyah Saqar. Tiap-tiap Jumaat sebab Syekh Atiyah Saqar tak keluar rumah. Dia dah tak larat pada waktu tu, umur 92 tahun. Tapi kuat, tak pakai tongkat, tak pakai spek mata. Tapi hari Jumaat je dia keluar, main Jumaat. Jadi saya tiap-tiap Jumaat akan pergi lah ke masjid dia di Saint Teresa di Syubra. Masjid tu dah ada sembahyang. Ada satu tiang tu tempat dia selalu sembahyang situ. Tiap Jumaat saya pergi selama setahun. Sampai dia wafat. Lepas dia wafat lah baru saya ke kelas Syekh Yusri. Dan kelas Syekh Ali Jumaah selepas tu. Sebelum tu saya dengan dia. Jadi baik dengan saya bawa pergi ke rumah dia dan sebagainya lah. Apa ni. Dan bila tengok dia, orang tanya dia tentang ni, Syekh Atiyah Saqar akan jawab. Contoh orang tanya masalah baca Sayyidina dalam solat, dalam tahiyat dan sebagainya. Syekh Atiyah Saqar kata apa? Oh kalau macam tu Imam Azhar, Syekh Azhar yang zaman dulu batu tahun yang lepas tu habis batal lah sembahyang depa. Kawan dia tanya, Syekh, tak sah kan baca Sayyidina dalam solat ni? Apa tambah Sayyidina ni? Saya kata kalau itu habis batal semua sembahyang untuk guru imam-imam kita dulu di Azhar. Habis batal semua. Hang seorang aja betul. Tak tengok lagi ayat lain. Macam-macam lagi lah. Panjang. Takkan saya nak cerita semua setahun. Dia boleh tak cerita sehari je dia main jumpa. Baik. Inilah panggil dia. Ngaji tak mau. Lepas tu dia cari perkara-perkara yang kenal dengan jiwa dia. Ngaji tauhid elok-elok, insya-Allah tak akan jadi Wahabi. Insya-Allah. Saya sebut insya-Allah kerana apa? Kerana ni berkait juga dengan iza syaa-Allah taala, maka Allah Taala akan bolak-balikkan hati orang tersebut walaupun dia alim tauhid. Nampak tak? Tapi kita kata dengan adatnya orang yang mengaji tauhid ni kalau dia faham sungguh, maka dia tak akan boleh jadi faham yang pelik-pelik tersebut. Kenapa yang sebar banyak fahaman pelik-pelik di tempat kita? Kenapa banyaknya mulhid? Orang-orang yang etis. Kenapa ada liberal dan sebagainya? Kerana lemahnya sistem pengajian tauhid di tempat kita. Kerana tidak semua orang pergi ke pondok. Tidak. Yang diajar di sekolah-sekolah, bil asafis syadid, bukan kita nak menghina, kadang-kadang ustaz-ustaz yang mengajar dia sendiri pun tak faham yang dia ajar. Kerana duduk di Mesir dulu pun kama araftum. Dia duduk di Mesir, dia juga balik Mesir dan akhirnya masuk sekolah dan dia mengajar. Mengajak pula kena buka kitab tauhid, goreng.
pening budak-budak. Nah, dia tak tahu menentang apa dia ajak. Sebab dia dulu pun tak mengaji pun. Jadi itu antara penyebab utama kenapa pelajar kita jadi gitu. Lebih berat lagi, dia mengaji dah tak betul dah. Dan dia balik tengok-tengok kena mengaji pula mengajak kitab ni. Lagi dia jadi pening terus. Pening terus dia tukar buh silibus dia sendiri. Kacau. Tapi alhamdulillah, silibus tauhid untuk pengajian di Malaysia sekarang ni alhamdulillah telah ditukar kepada sifat 20. Dah ditukar dah alhamdulillah. Baru ni ada Ustaz Yunan. Ustaz Yunan ada sebut dalam dia punya Facebook dia, alhamdulillah telah digazetkan di KBSA dan KBSM. Pengajian sifat 20 tapi bahasa Arab. Mampu kalau tak mengaji. Nampak? Hak mengaji tak apa, hak nak mengajar tu. Sonoklah kan kita ni ahli sunnah, sonok masya-Allah alhamdulillah, tapi hak nak mengajar tu siapa dia pula. Jadi nak kena buat pula daurah macam ni. Mau tak mau kena buat juga untuk guru-guru yang mengajar. Tidak mau nanti salah dalam terjemahan, salah dalam dia punya ucapan, salah dalam dia punya penerangan kepada murid sehingga menyebabkan murid jadi tak faham dan orang jadi ba'id daripada ilmu tauhid disebabkan kesusahan daripada pengajar tersebut memberi faham tentang masalah tadi. Jadi mudahkan, jangan susahkan. Nampak? Baik, wa qudratun